Guys, Kakak Sam call out Rifdin Masdo, guys. Jadi pelik, guys. Fighter-fighter Indonesia ni, mentality dia nampak Malaysia je ke? Yang aku pelik dia nampak Jojo, Alif Rakib, Rifdin Masdo. Kau tahu tak, 3 orang ni dah main antara bangsa dah. Diorang dah fly jauh dah. Tapi kau nampak Malaysia je ke? Aduh. Lagi satu, kau try lah call out orang Thailand ke, Myanmar ke. Ini kau nampak Malaysia je. Luar negara dah tak nampak dah. Diorang dah fly jauh dah, kau tahu tak? Lagi satu, Kakak Sam punya kompak satu kampung, dia kata dia pernah kalahkan Rifdin Masdo, guys, kat Sukan C. Jadi Rifdin pun cakap dia tak pernah lawan pun Kakak Sam. Ni kat masa kat SEA Games tu. Ni jalur dia. Nampak? Mana dia pernah lawan? Kau punya kompang. Jadi level Rifdin Masdo dah tahap ni dah. Dia dah call out Nadaka Yoshinari. Untuk perebutan title. Daripada lawan kau buat apa? Buang bahasa je. Betul tak? Apa lagi, guys?